Bayangkan, selepas era kepimpinan Tun Dr. Mahathir, Malaysia terus dipimpin oleh individu lain yang bukan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Adakah Malaysia akan jadi lebih maju atau lebih huru-hara? Apa sebenarnya sumbangan Pak Lah yang ramai orang terlupa? Jom kita selami. Apa akan jadi kalau Tun Abdullah Ahmad Badawi tak pernah jadi Perdana Menteri? Tun Abdullah Ahmad Badawi, atau lebih mesra dipanggil Pak Lah, merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kelima. Memegang jawatan dari tahun 2003 hingga 2009, beliau dikenali dengan gaya kepimpinan yang sederhana, bersih, dan penuh diplomasi. Tapi kalau beliau tak jadi Perdana Menteri, banyak perkara yang kita nampak hari ini mungkin takkan berlaku langsung. Tanpa Pak Lah, mungkin usaha menekankan ketelusan dalam pentadbiran tak akan berlaku secepat itu. Di zaman beliau, penekanan kepada integriti, anti-rasuah dan reformasi sektor awam dipertingkatkan. Contohnya, penubuhan Institut Integriti Malaysia dan Suruhanjaya Integriti, agensi penguatkuasaan. Kalau beliau tak jadi Perdana Menteri, mungkin budaya cekap dan bersih tak akan ditanamkan secara rasmi dalam kerajaan. Zaman Pak Lah menyaksikan sedikit kelonggaran kepada media. Blog dan laman web bebas mula berkembang. Kalau beliau tak jadi Perdana Menteri, mungkin dunia blog politik takkan wujud seawal itu. Nama-nama seperti Malaysia Kini, Malaysia Today dan ramai penulis blog politik lain mungkin takkan dapat tempat. Pak Lah memperkenalkan Islam Hadhari dan beri fokus kepada pembangunan ekonomi berasaskan pertanian. Kalau beliau tak jadi Perdana Menteri, mungkin dasar ekonomi kita akan lebih tertumpu kepada perindustrian semata-mata. Pertanian moden seperti sawah pintar dan agropreneur muda takkan diberi perhatian. Kalau beliau tak jadi Perdana Menteri, mungkin peralihan kuasa lepas era Mahathir akan jadi lebih tegang dan bergolak. Pak Lah jadi jambatan penting antara Mahathir dan pemimpin seterusnya. Tanpa beliau, krisis dalaman UMNO boleh jadi lebih parah ketika itu. Pak Lah memperkenalkan dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Walaupun kontroversi, dasar ini memberi pendedahan awal kepada generasi muda tentang kepentingan bahasa global. Tanpa beliau, mungkin rakyat Malaysia kurang bersedia dalam dunia yang semakin global hari ini. Setiap pemimpin ada kekuatan dan